Pernah tak rasa duit asyik habis, tapi tak tahu entah ke mana? Gaji masuk, bayar itu ini, belanja sikit, tiba-tiba kosong. Jadi tuan-puan, kalau nak elak benda ini, tukarkan duit anda jadi emas. Sebab apa? Sebab duit senang sangat untuk bocor, tapi emas susah untuk kita habiskan begitu saja. Emas dah terbukti sejak ratusan tahun sebagai penyimpan nilai yang terbaik. Yang mana tuan-puan, bila ekonomi tak stabil, emas sentiasa jadi penyelamat. Tuan-puan perlu tahu ini, negara besar macam China dan Amerika Syarikat pun mereka simpan emas. Jadi, kenapalah kita tak ikut sama? So, tuan-puan, macam mana nak mula simpan emas? Pertama, mulakan dengan bajet yang kecil. Tak perlu tunggu kaya. Bila ada 1 gram pun dah cukup. Kedua, pilihlah tempat yang betul. Beli daripada platform yang sah dan berdaftar. Ketiga, disiplin. Simpan emas sikit-sikit. Lama-lama jadi banyak. Dalam 5 tahun, anda nak tengok duit habis entah ke mana ke? Ataupun anda nak tengok simpanan emas anda semakin hari semakin bertambah? So tuan-puan, mulalah sekarang, tukarkan duit anda jadi emas. Komen emas kalau anda nak tahu lebih banyak tips dan saya share tentang keuangan. Jangan lupa share video ini kepada kawan-kawan anda yang anda rasa duit mereka selalu bocor setiap bulan.